sama tau, tapi sebenarnya dia berbeza tau. Kalau kau perasan kan, dekat sini dia ada tulis dia punya kod, bawah ni DI, kat sini dia ada tulis GA. So yang membezakan ni adalah dia punya set. Nampak? Dia beza pada sini saja geng, iaitu tagging dengan manual book. Untuk kalau yang DI ni, Asia set ni, dia punya manual book macam gini. Ya, ini dia punya manual book tebal sikit. Ini bahasa Jepun, ini bahasa Jepun, ini bahasa Inggeris. Ni ada banyak bahasa lah. Yang ni Jepun sahaja. Jam semua sama. Sekejap, kalau korang tak percaya ya aku bukakan sikit jam dia. Jam dia semua sama. Nampak? Dia punya dalam, dia punya made in belakang semua sama. Tapi harga pun ada beza banyak lah. Kalau yang Japan set, untuk yang ni dia berbeza. Nampak? Sama je barang dia geng. Nampak? So kalau korang nak yang murah sikit kan, ambil je yang DI ni. Ini maksud dia Asia set, tapi tetap sama made in Japan semua. Faham? Faham tak maksud aku? Yang ni sebenarnya untuk dijual dekat Jepun. Yang ni untuk dijual dekat Malaysia. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Kalau korang kurang faham, cek komen sekarang.